Saya diterima masuk ke satu asrama yang agak popular lah dekat sana. Kat asrama tu dia ada satu rules yang agak pelik lah bagi saya, di mana kita tidak boleh sebut satu perkataan, iaitu comel. Ini kalau orang Perak dengar ni, dia tahu ni kat mana satu tau. Mana satu, sebab memang popular lah zaman tu. Sebab itu nama anak benda tu. Di situ ada seseorang pernah memuja. Dia memuja bukan satu tapi satu keluarga. Dan salah satunya nama anak dia Comel. Saya macam mana korang tahu nama dia Comel? Jangan lagi kita rasa seronok buat. Sampailah kita mencabar-cabar benda tu. Saya satu hari, tak berapa hari lepas tu saya demam. Saya demam. Yang kawan baik saya masa tu, dia kata, Anne ada sebut perkataan tut macam tu kan. Takkanlah sebab aku sebut comel. Kan benda tu pelik. Bila dah panas sangat, warden call arwah nenek. Saya duduk dengan arwah nenek. Saya dibesarkan oleh arwah nenek saya. Malam tu arwah ambil, naik teksi. Saya dah mula rasa sejuk tapi berpeluh. Benda yang saya tak pernah rasa seumur hidup saya lah masa tu. Sampai kat rumah, saya kena rasuk. Saya jerit, comel. Lepas tu ada lagi satu saya sebut siput. Sebab siput. Sebab yang saya ingat sebelum saya demam, saya lari dekat keliling dom kan, main kejar-kejar. Umur 13 tahun main kejar-kejar lagi kan, dengan kawan-kawan. Terpijak seekor siput. Lepas tu saya sebut, comelnya siput ni. Comel lagi. La ilallah kan. Ni memang sengaja. Tak ada, saja je nak ni kan. Kita dah try beberapa hari, tak ada apa pun kan. Sekali kau dah kena, pintu tu dah terbuka. So untuk kau kena sekali lagi tu tak susah. Dia menjerit comel tu panggil ustaz. Tapi suara tu kata Kak Long saya, suara dia kata Kak Ngah punya suara nyaring sangat. Lepas tu last sekali siput. Tak adalah kata macam dalam cerita-cerita seram, aku nak darah kau, tak ada. Dia nak ada. Dia comel. Apa yang comel nenek cakap.